Hmm. Kamu apa tu? Oh, iya ke? Parah tu. Korang cakap apa tu? Mana boleh cakap pasal belajar? Tak tinggal cikgu. Kami cakap pasal cerita Ultraman je. Oh, iya ke? Cikgu. Kami cakap pasal cerita Ultraman yang episod Ultraman Omega je. Kami tak cakap pasal cikgu pun. Oh, okey. Tak apa. Cerita. Saya nak tidur kejap. Tapi jangan bising sebab ada orang SPM. Jadi jangan bising. Okey cikgu. Kami akan senyap. Okey. Oh, sambunglah. Yang kau hina cikgu tadi, Pal. Yang kau cakap tadi tu, yang kau kosi tu. Semalam kan aku nampak cikgu tu disponsor murid perempuan air Coca-Cola 10 tin. Kita yang lelaki ni mampu 1 tin je. Itu pun murid yang bertuah. Kesian tu kita ni. Tengok yang lain pun dah mengantuk, dah penat, tapi tak bagi air. Sedangkan murid perempuan banyak dah ambil air. Kesian kan. Iya ke? Parah lah cikgu ni. Kita yang penat ni, belajar ni, pun dia tak bagi air. Dia bagi air dengan perempuan je. Parah cikgu ni, parah. Sumpah parah. Itulah memang parah cikgu ni. Orang belajar tapi tak bagi air. Dia bagi air dengan perempuan je. Bodoh je. Korang gosip pasal aku je. Nanti korang, aku suruh korang pusing lapangan selama 1000 kali. Tak boleh minum dan tak boleh balik. Ingat tu. Jangan cikgu. Kami dah balik. Kami bukan gosip pasal cikgu pun. Kamu ingat cikgu tak tahu ke? Cikgu ada pasal mikrofon dekat meja korang. Jadi cikgu boleh dengar apa korang cakap. Jadi pusing lapangan 1,000 sekarang juga. Okey cikgu. Kami akan buat